Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Berita yang pasti mengejutkan seluruh peminat bola sepak tanah air. Apa yang selama ini menjadi tanda tanya akhirnya terjawab. FIFA secara rasmi telah mendedahkan laporan penuh berhubung hukuman terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) dan 7 pemain warisan Harimau Malaya. Dan yang paling mengejutkan, dalam laporan tersebut, FIFA turut membongkar asal-usul sebenar datuk dan nenek kepada pemain-pemain warisan Malaysia. Mari kita bongkar satu persatu isi laporan panas, yang kini menjadi perbualan hangat seluruh negara. FIFA akhirnya mendedahkan penjelasan lengkap tentang keputusan menjatuhkan hukuman kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) dan 7 pemain warisan Harimau Malaya selepas hasil siasatan mendapati berlaku ketidakselarasan dalam dokumen asal yang dikemukakan ketika proses pendaftaran pemain terbabit. Dalam laporan rasmi bertajuk Notification of the Grounds of the Decision bertarikh 6 Oktober 2025, Jawatan Kuasa Tata Tertib FIFA menjelaskan bahawa tindakan itu diambil berasaskan pelanggaran Artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA yang melibatkan isu pemalsuan dan pengubahan dokumen rasmi. Menurut siasatan, beberapa dokumen sokongan yang diserahkan oleh FAM termasuk sijil kelahiran datuk dan nenek pemain, didapati tidak sepadan dengan rekod asal di negara kelahiran sebenar. Laporan itu turut menegaskan bahawa individu yang dinamakan sebagai datuk atau nenek kepada 7 pemain tersebut tidak dilahirkan di Malaysia, seperti yang dinyatakan dalam dokumen yang dihantar kepada FIFA. Dalam lampiran 13 laporan itu, FIFA turut menyenaraikan hasil semakan terperinci, tempat lahir asal keluarga pemain-pemain terbabit. Antara yang disebut ialah, nenek kepada Gabriel Felipe Eroche dilahirkan di Santa Cruz de la Palma, Sepanyol. Datuk kepada Facundo Toms Garces berasal dari Santa Fe de la Cruz, Argentina. Datuk Rodrigo Julin Holgado pula dilahirkan di Buenos Aires. Nenek kepada Emmanuel Javier Machuca berasal dari Roldan. Bagi Joao Vitor Brandao Figueiredo, datuknya dilahirkan di Abacampo, Brazil. Datuk kepada John Irasbel Iraurgui dikesan lahir di Vizcaya, Sepanyol. Dan datuk kepada Hector Alejandro Havel Serrano dilahirkan di The Hague, Belanda. FIFA menjelaskan bahawa semua maklumat ini telah disahkan melalui semakan silang dengan rekod pendaftaran awam di negara-negara berkenaan dan tiada bukti sahih menunjukkan kaitan langsung dengan Malaysia. Menurut laporan itu lagi, Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) hanya mengeluarkan salinan berdasarkan maklumat sekunder yang diserahkan kepada mereka, bukan berpandukan rekod kelahiran asal. Ini bermakna dokumen tersebut mungkin sah dari segi proses, tetapi tidak sah dari segi asal-usul fakta kelahiran. Walaupun pihak FAM dan pemain-pemain terlibat menjelaskan bahawa semua dokumen diperoleh melalui saluran rasmi dan tiada sebarang unsur penipuan, FIFA menegaskan bahawa prinsip tanggungjawab mutlak, strict liability, tetap terpakai. Ini bermaksud, walaupun tiada niat untuk menipu, kegagalan mengesahkan keturunan dokumen masih dianggap sebagai pelanggaran tata tertib. Antara fakta menarik dalam laporan itu, 7 pemain tersebut didapati telah beraksi dalam perlawanan rasmi skuad kebangsaan, termasuk ketika aksi kelayakan Piala Dunia 2026 menentang Vietnam pada 10 Jun 2025, di mana 2 daripada mereka turut menjaringkan gol. Disebabkan pelanggaran ini, FIFA mengenakan hukuman tegas, FAM didenda sebanyak 350,000 franc Swiss, iaitu sekitar 1.8 juta ringgit, manakala 7 pemain terbabit masing-masing dikenakan denda 2,000 franc Swiss dan digantung selama 12 bulan daripada sebarang aktiviti bola sepak antarabangsa.
FAM kini diberikan tempoh 30 hari untuk menjelaskan bayaran denda, dan 3 hari untuk mengemukakan notis rayuan kepada Jawatankuasa Rayuan FIFA. Keputusan ini, sekaligus menjawab segala persoalan yang selama ini menghantui peminat bola sepak tempatan, yang tertanya-tanya mengapa tindakan disiplin dikenakan, walaupun pemain-pemain tersebut telah lama beraksi untuk skuad kebangsaan sejak Mac lalu. Kini, semua mata tertumpu kepada langkah susulan FAM, adakah mereka akan membuat rayuan rasmi ke FIFA? Atau menerima keputusan ini sebagai pengajaran besar buat bola sepak Malaysia? Apapun keputusannya nanti, jelas bahawa isu ini telah membuka lembaran baharu dalam sejarah bola sepak negara. Bahawa setiap dokumen, setiap butiran asal-usul, dan setiap nama yang tertera di atas kertas, kini bakal diperiksa dengan lebih teliti di mata dunia. Itulah dia pendedahan penuh, yang kini menjadi bualan hangat seluruh peminat Harimau Malaya. Apakah anda rasa FAM patut bertanggungjawab sepenuhnya, atau adakah ini sekadar salah faham dari pihak antarabangsa? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Dan jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share, agar lebih ramai tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam dunia bola sepak Malaysia. Kerana, ini bukan sekadar berita, ini adalah kisah benar yang menggoncang Harimau Malaya.